Bismillahirrahmanirrahim. Okey, korang pernah dengar tak cerita Kasim Selamat tu? Kalau korang nak tahu cerita Kasim Selamat tu, kita ada seorang pasien. Akak ni suami dia meninggal Suami meninggal mengejut accident Jadi akak ni dalam masa setahun ni asyik menangis saja. So mata dia mengalami buta. Masa dia datang first time ni dah rawatan yang keempat. Masa first time datang, ni maknya Kak Noh Kak Noh ni datang berpimpin pimpin anaknya. So sekarang ni anak dah boleh jalan macam biasa. Dah nak pulih lah kan. Okey, akak boleh cerita sikit apa kisah akak ni sebenarnya? Kisah kakak Samsiah ni sebab suami dia meninggal pada tahun 2023 sebab aksiden. Lepas tu jenazah pun depan mata dia masa suami dia meninggal. Jadi dia terlalu sedih dan down. Lepas tu efek mata dia sebab mungkin sedih sangat. Kita datang kebetulan jumpa Izzy ni dalam Izzy Center ni dalam TikTok. Jadi tu kita cubalah dapatkan rawatan mata dia. Kita pergi masa tu pimpin lah. Memang dia tak nampak apa. Selepas 3 kali lah rasanya kan. Lepas 3 kali dia dah boleh berjalan seperti biasa. Alhamdulillah. Terima kasih pada Ija dan Izzy lah. Kita akan teruskan insyaAllah. So apa dia punya perkembangan yang akak tengok? Berjalan. Dulu nak masak pun tak boleh. Tak boleh. Habis semua berterabur. Dia nak tuang ke sini, dia pergi ke sana. Nak tuang tak boleh, nak masak tak boleh, nak memotong-motong apa pun tak boleh. So sekarang ni perkembangan kata dah boleh bawa kereta? Ya, boleh, tapi tak bagilah jauh-jauh. Dekat kali je. Saya dengar pun lega. Ya, mak dia lagi lega. Mak dia mak dia kata apa, dah jadi sombong dah boleh jalan sendiri Kalau tidak apa-apa pun kena bantuan mak. Kena pimpin. Orang buta macam tu lah. Tapi sekarang Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Siapa yang sakit mata yang teruk tu datanglah sini. Dia ada mesin khas dia yang boleh memulihkan pandangannya. Sebab mata dia, doktor kata terlalu banyak menangis, dia punya saluran mata tu bengkak. Sekarang okey, belah kiri dah okey, tinggal belah kanan lagi. Jadi kita dapat rawatan. Okey, akak, apa yang akak rasa? Yang kali pertama dah nampak sikit kan? Yang seterusnya sampailah sekarang ni, apa yang akak rasa? Alhamdulillah sekarang ni dulu memang buta lah. Sekarang ni memang dah nampak. Kita buat rawatan sini insyaAllah boleh nampak sebenarnya lah. Sekarang ni dah boleh bawa kereta, dah boleh beli apa kita nak, bawa anak-anak kita jalan. Dah boleh bawa kereta akak ni. Daripada buta orang kata Kasim Selamat Kasim Selamat. Jadi jangan nangis lah. Jangan nangis saya. Itu boleh punca membuatkan kita jadi buta. So sekarang dah boleh nampak, dah boleh driving, dah boleh masak, dah boleh bisnes. Dah boleh bisnes. Kalau ada masalah macam saya, anda semua pasal mata, at least datanglah di Rawang Izzy Center. So memang rawatan sini memang terbaik lah, memuaskan lah. Alhamdulillah. Sekarang ni saya pun dah nampak, bersyukur dengan Allah Ta'ala. Kalau ada masalah mata, datanglah kat sini. Okey, terima kasih Kak Sama. Okey.